Okey geng, kepada korang yang nak buat TikTok Shop dan dapat sale hari-hari. Okey. So aku dekat sini nak ajar korang lah. Kalau korang tengok aku punya TikTok sekarang ni pun aku pemula tau. Korang tengok like aku sudah, korang dah faham dah. Like baru 324. Itu like yang aku dapat. Kalau korang tengok follower banyak 2000 lebih. Tapi follower aku ni, aku serius aku cakap, follower aku bukan daripada video, bukan orang suka aku. Aku just follow Kabilen. Okey, contoh macam ni lah. Ni cara aku tambah follower. Alright. Okey, jap aku kena search dulu. Ni aku ajar dulu cara tambah follower. Okey. Kabilema. Kabilen. Kabilama. Okey, nama dia Kabilen. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Alamak, bukan. Kabin lama. Ni dia Kabilen. Okey, Kabil lama. Ni. Okey, cara dia simple je. Okey, korang tengok aku follow dia ni. Okey, ni aku tunjuk tip lah untuk yang mana baru start untuk buat TikTok Shop ni aku nak ajar buat sale hari-hari tau. Aku nak ajar buat sale hari-hari. Tapi aku nak buktikan dulu aku punya follower tu aku dapat daripada mana. Aku dapat daripada dia lah, Kabilen ni. Okey. Cara dia cukup simple, korang just follow dia, lepas tu korang unfollow dia. Korang tunggu lebih kurang dalam 1 minit, korang unfollow balik. Lepas tu 1 minit, korang follow balik. Nampak? Dah ada dah orang follow saya tu. Alanja drop the gather apa entah, saya tak tahu lah. Okey, sekarang ni korang tengok 568. Okey. 568 sekarang dah jadi 569. Okey, dalam masa beberapa saat je. 1 minit lebih. Okey, 1 minit lebih. Ni aku tunjuk lagi sekali bukti follower aku ni memang follower sampah lah bukan follower yang ikut aku daripada video, orang yang kenal, tak. So orang tak kenal aku pun. Yang follow aku tu pun orang tak daripada mana aku pun tak tahu guys. So cara dia simple, korang just follow and unfollow. Aku tunjuk dulu cara dia. Okey, supaya korang boleh faham. Orang lain tak jadi. Korang kena follow Kabilen je. Orang lain tak jadi. Korang tak payah try. Nak try dekat akaun aku ke, dekat akaun member ke, dekat akaun orang yang dekat Malaysia ke, tak jadi. Aku dah try. Kabil lama sahaja yang dapat tambah korang punya follower. Tapi syarat dia korang kena buat macam aku ni lah. Okey, follow dan unfollow. Sehari korang mungkin boleh dapat dalam 100 orang lah. Kalau korang buat 2 minit follow, 2 minit unfollow, 2 minit follow, 2 minit unfollow. So korang akan dapat 100 orang. Tapi kalau korang follow unfollow dengan terlalu cepat, TikTok triggered, korang scam. Okey, nanti korang dah tak boleh follow orang dalam masa 24 jam. So itu elakkan lah. Alright, korang tengok aku punya follower dah bertambah lagi ni. 69 dah, sekarang dah nampak. Sekejap je follower aku dah naik. So korang tak payah tengok aku cakap follower tinggi boleh dapat sale hari-hari, tak. Okey, follower tu follower beli lebih kurang macam tu lah. Tapi yang bestnya pasal kat sini, sale aku hari-hari, aku dapat tak banyak. Mungkin aku dapat jual satu item per hari. Okey, setiap hari aku dapat jual satu item. Satu item tu adalah yang RM1, ada yang 20 sen, ada yang 30 sen kan. Tapi aku akan dapat sale tu hari-hari. Walaupun tak banyak. Macam hari ni aku dapat RM9.60 sen. Okey, RM9.60. Alright. So apa yang aku jual? Ni aku tunjuk kat korang ni. Untuk semalam aku dapat RM3.80. 4 item, nampak? Aku ada setiap hari tau. Setiap hari aku dapat. Total dalam minggu ni aku dapat jual sebanyak 26. Komisen aku lebih kurang RM51 untuk minggu ni. Ni orang yang buat TikTok yang baru, lepas tu baru nak berjinak-jinak. Okey, dia ada tip dia. Aku ada buat akaun juga, tapi aku just post je. Orang cakap apa, sumbat je apa, buat 20 video sumbat je dalam ni lah, dalam TikTok kan. Tapi sebenarnya benda tu salah. Okey, sebab kalau korang post 20 video dalam satu masa, TikTok akan anggap korang spam. Bila TikTok anggap korang spam, korang video takkan FYP dan video korang akan stuck takkan bertambah. Okey, cara dia yang betul, korang kena buat video. Okey, buat video, buat schedule. Macam aku ni, nampak?
Okey, aku post pada waktu yang sama. Okey, 9 pagi sehingga 12 tengah hari. 9 pagi sehingga 12 tengah hari. 1 jam 1 video. 1 jam 1 video. So, satu hari aku buat tu dalam 4 video je lah. Aku upload 4 video, 4 video, 4 video, 4 video. Okey. So, dia nakkan konsisten. Kalau korang buat post je, buat video 10 ataupun 100 sehari, korang post dalam masa 1 jam, so TikTok akan anggap korang tu sebagai scam ataupun spam. Okay, so dia takkan pergilah video korang. Macam aku tengok tu, nampak ada 2,000 lebih. Okay, 2,000 lebih aku punya view. Yang tu 1,000 lebih. Nampak botol apa, minyak kan, 1,000 lebih. Nampak. So video aku tu akan FYP. Tu minyak rambut 100 lebih. 1,000 lebih. Nampak. Aku sama dengan kau. Aku baru, geng. Aku baru, serius. Aku baru. Dan follower aku bukan follower Malaysia, follower entah daripada mananya. Okay. Okay, sekarang ni korang tengok tu, nampak tu, seni Vesi ni. Korang boleh tengok TikTok dia. Ni nampak. Bukan orang Malaysia ni tau. Orang yang luar daripada negara kita. Okay. Jadinya, kalau korang nak buat video, pastikan korang buat konsisten. Yang paling penting, schedule. Schedule tu nak buat macam mana? Cara dia macam ni. Korang tekan dulu dekat video yang korang nak post tu. Okay. Nampak ni kan? Je baju ni kan? Korang tekan tapi next. Kalau orang gemuk okay, pakai, korang tekan next. Dekat sini, korang jangan terus tekan post. Korang pergi dekat more. Lepas tu korang pergi dekat schedule post. Okay. Dekat sinilah korang boleh buat pukul berapa yang korang nak post. Contoh macam aku akan post pada pukul 8 je lagi, 8 suku. Dan post. Korang tak payah letak hashtag. Hashtag mengarut. Tak payah letak hashtag. Nampak video aku tak letak hashtag pun. Power bank okay. Beli Aku tak letak hashtag. Yes, ni sebab kalau korang letak hashtag, macam contoh korang hashtag baju, video yang FYP baju je, berkaitan dengan baju semuanya FYP. Tapi kalau korang post selain daripada baju, contoh korang jual minyak silinder, beli dekat sini. Okay, korang jual power bank. Power bank ni okay. kecil je. Okay, korang jual item pelbagai. Jadi korang jangan letak hashtag. Sebab kalau korang letak hashtag, TikTok akan anggap okay, kau ni niche baju je. Okay, kau ni niche baju je. Kau ni layak jual baju je. Okay, kau tak layak jual barang elektronik. Macam tu. Tapi kalau korang tak letak hashtag, jadi TikTok tak tahu, oh mungkin video ni kot, mungkin video ni kot, macam tu. Contohnya macam tu. Dia tak tahu video kau tu menjerumus kepada mana. Menjerumus kepada elektronik ke, menjerumus kepada pakaian ke, makanan ke. Dia tak boleh nak imagine. Kalau korang letak hashtag, jadi dia akan jadi okay, aku dah faham. Peminat dia ada satu video yang FYP. Contohlah video makanan. Ramai orang beli makanan. Jadi secara automatik video korang akan dikaitkan dengan niche makanan. Kalau kau promote makanan, video kau akan FYP. Tapi kalau kau promote benda lain, video kau takkan FYP. Macam tu. Okay. Jadi elakkan letak hashtag. Korang post je. Okay. Post, letak video secara konsisten. Macam aku post 4 sehari lah. Okay. Kalau korang malu nak tunjuk muka, korang goyang lah. Video goyang. Pegang barang ni macam ni. Beli dekat sini lagi berbaloi guys. Okay. Ini panggil video goyang, bukan video yang tunjuk muka. Okay, video goyang boleh juga. Okay. Tapi syarat dia korang kena konsisten lah 4 video sehari. Goyang jangan goyang tempat yang sama. Goyang tempat yang berbeza. Kejap dekat tandas, kejap dekat tepi laut, dekat tepi sungai, kejap dalam toilet. Macam tu. Kau kena pelbagai. Kau tak boleh goyang satu tempat. Kalau kau goyang satu tempat, nanti TikTok anggap kau spam. Okay. So sekarang ni TikTok dia tak guna orang tau. Dia guna AI. Jadi AI ni dia bodoh. Okay. AI ni bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab dia akan baca berdasarkan orang yang tengok kau punya video. Okay. Jadi dia tengok suasana. Okay, produk ni dah pernah ada dekat toilet. Okay. Bila korang post kan, dah banyak sangat dekat toilet, tiba-tiba adalah hampir sama dengan video kau yang lama. Sedangkan kau post tu video lain-lain, tapi hampir sama dengan video lama. So video tu tak relevan. Contoh macam ni. Aku ada contoh, aku tunjuk dekat korang.
video yang lama-lama ada tak kat dalam ni dia akan jadi gelap. Video tu akan jadi gelap. Dia akan tulis not available. Okay, ni tengok video aku post ni mula-mula aku post ni. Okay. Tu nampak habis video aku habis Aku baru start je. Okay, aku baru start tengok view 25, 20. Sekarang ni kosong. Aku tak hirau, aku bubuh je. Tu nampak dah meletup 2000 lebih. Dalam ni tak ada mungkin aku dah delete kot. Okay. Dia akan jadi gelap. Video kau akan jadi gelap. Dia cakap macam video tu melanggar community guideline lah. Dia bagi tahu benda ni telah di repost lah. Macam tu lah. Sebab TikTok ni dia menggunakan AI 100%. Dia bukan menggunakan manusia berfikir dengan logik akal. Tak. Okay. Jadinya kau kena tempat yang berbeza walaupun video goyang. Okay. Jadinya kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.